kami Arisha, Amanda dan Ariana. Hari ni kita ada beli clay. Okay, clay ni ada bagi set rolling dan acu dia. Dan ni bentuk anjing. Sekarang kita nak buat bentuk. Okay, jom kita ambil. Warna hitam, warna oren. Dia ada 12 warna kat sini. Lepas tu oren. Korang boleh buat bentuk macam-macam. Saya nak kucing, nak butterfly. Nampak tak kucingnya? Meow. Ni rolling dia, Nak dapat set. Jom kita buat kucing. Okay, buat macam-macam bentuk pun boleh. Kau buat bentuk apa? Ambil lah bentuk duck. Ada buat bentuk duck. Butterfly. Dah buat bentuk kucing. Masih nak kucing. Kita gulung dulu. Lepas tu kita penyekkan. Tengok ni. Kita kena penyek dulu. Okay, lepas macam ni kita rolling lah. Rolling. Penyek dulu. Penyekkan. Okay, rolling. Nak loading? Boleh. Penyekkan dulu bagi dia rata semua. Tapi okay, dah. Tengoklah tak cantik. Okay, dah rolling. Sekarang kita buat bentuk dia. Yo, cantik. Dia tak cabut. Kita buat bentuk. Lalu keras. Wah, jadinya kakak buat. Okay, Janda pun nak buat. Itik. Kita buat semula balik. Ini bawah betul. Okay, itik. Kita letak sini. Okay, sekarang kita buat bentuk lain. Bentuk kucing. Salah kucing. Dia tak terkoyak pun. Clay ni dia takkan kering. Dia sentiasa lembut je. Ya. Nasib baik tak terkoyak. Kotak ni. Jadi tak adik butterfly. Jadi sekejap dia. Tak ni Manda. Betul. Jadi butterfly adik. Sekejap Manda punya lambat sikit cepat kucing. Sekarang kita buat bentuk ni anjing. Tak senang dah kucing ni. Anjing tu sama macam kucing ni, susah. Sudah. Yo, dia lembut. Manda asingkan balik lah. Ni, asingkan balik. Nanti Manda nak buat nak buat bentuk duck. Tekan. Ini butterfly-nya. Mana tadi? Butterfly-nya. Okay. Anjing kita dah nak jadi dah. Dia nak jadi juga. Mana bentuk kucing? Ni. Senang. Sini. Okay, anjing kita jadi. Anjing kita jadi. Anjing kita. Masukkan dalam dulu. Oh no, dengan kucing. Tak ada tak siap lagi. Kita buat yang simple susah je. Kucing sebab yang lain semua susah. Kan? Jangan. Boleh. Kita nak buat apa lagi? Kita replace lembut dia. Wow. Cinta untuk dia.
Kita tambah dia punya mata sikit. Tambah sikit. Susah ni kata kalau clay tu kakak ada ambil, kakak ambil terus tau. Mana dia ambil. Tapi yang tambah dia punya mata sikit warna hitam. Hitam ni. Dah. Tu yang kakak tengah hitam. Ni sumpah ke? Sumpah jadi ke? Sumpah jadi ke kakak? Oh, sumpah jadi juga. Jadi kot. Sumpah tu jadi. Sebelum marah kakak jadi tu. Oh, lawaknya. Jadi. Ni mata dia tu, yang ni dia punya mulut. Wah. Cik Manda tak berapa sangat lah okey. Sebab boleh lah. Jangan capek. Sini. Anjing-anjing kita dah siap. Kita nak buat bentuk apa pula? Tengok butterfly ada. Kucing. Ini butterfly-nya. Kucing. Cantik. Tengok saya punya kucing. Tak cantik tapi okey lah. Cantik juga. Jadi tu saya. Okey, butterfly kita dah siap. Okey, kita letak. Kucing kita dah siap. Kita nak buat mata ya. Sekarang kita nak buat bentuk lain pula guys. Nak buat bentuk kucing guys. Nak buat bentuk dak. Okey. Sekarang kita nak buat bentuk rama-rama. Wah, comel ni kucing. Kita nak buat bentuk dak. Kucing ni comel. Kita buat yang simple. Sekarang kita buat itik sebelah. Yang semua susah. Kita buat itu bentuk ni. Lepas tu tambah dia punya mata. Tu warna dia punya kepak dia. Kepak. Okey. Jom kita sambung balik. Melekat kat atas meja. Kakak tengok ni melekat lah meja ni. Pandai yang dia tu melekat dah ambil tau. Tapi yang Acun dia ambil tu. Untuk nak cantik lah je. Comel pula tu. Tengok ni. Comel ni. Sangat-sangat comel. Saya suka sangat. Boleh lah. Macam ni. Boleh lah anjingnya. Anjingnya okey. Oh, Manda punya kucing. Sangat sakit dah. Rasa lemak melekat. Dia macam tu. Dia juga ada sama tadi melekat. Asyik ada kucing. Kucing comel. Ini kita buat ekor dia tebal. Dan tangan dia dan kaki dia kita buat dia depak. Buat dia depak. Buat dia depak. Okay, ni dia. Ada yang depak punya. Okay, sekarang kita nak buat satu. Okay, boleh. Okay, sekarang saya buat ni okey tak? Sekejap. Ya, ni dah siap lagi. Kita buat macam-macam bentuk, tapi kita tukar-tukar lah. Tu nanti kita tambah macam yang kakak ni. Okey, ni dah siap. Dah, kakak tunjuk je. Ni, okey tak? Okey, ni kita punya korang rasa okey kan? Warna hitam. Okay. Korang rasa okey kan? Kita tak depan ni kan? Sekarang saya nak buat bentuk lain pula. Sekarang ni nak buat anjing. Dia nak buat anjing. Nama kita dah siap. Ini dia warna biru. Sekarang kita tambah dia punya. Nak warna hitam boleh? Sekejap ya. Saya bagi lah. Apa? Gimana? Kita mau hitam sikit kat rama-rama tu. Wah, dia memang cantik le. Cantik lah. Clay ni macam mahal sikit lah. Sebab dia kualiti. Betul dia takkan jadi keras macam clay lain. Dia stay soft je. Ya, dia lain punya. Jadi kita guna warna yang sama je. Ada yang korang tak boleh guna banyak sangat nanti macam cepat keras kan? Keras yang tu.
Oh, lagi warna hitam tadi. Okay, kita ambil warna hitam lagi. Okay. Sekarang kucing saya dah cantik. Kita punya rama-rama dah nak siap dah. Anjingnya belum siap. Okey, dah siap. Tengoklah kucingnya okey ke tak? Okey, kita punya rama-rama dah siap. Okay, ini dia. Macam biasa je, kan? Okay, kita letak ke depan Kita punya rama dah siap. Sekarang kita nak buat bentuk apa pula? Nanti nak buat bentuk apa ya? Okay, kita buat bentuk kucing lah. Okay. Oh, tu kucing mana tadi? Ambil kat Mada tak nak bentuk kucing lagi dah. Dan sekali Mada nak bentuk dak dah. Okay, dah siap anjingnya. Kau tunjukkan. Okay, ini anjing dia buat. Cik Ariana buat anjing yang warna hitam. Rasa tak nampak mata. Okay, tak apa. Kita letak depan je. Sekarang kita ada 5 clay kita dah siap. Jadi kita nak buat bentuk apa pula sekarang ni? Okay. Beli je kat kedai yang Smart ataupun kedai dia DIY. Dia ada kat tepi tu, lepas tu dia ada jual clay. Ni clay ni dia tak lekat langsung. Dia tak keras langsung. Yang korang beli tu keras, yang ni tak keras. Okay, kalau yang murah punya mestilah dia dia jadi keras. Tapi kalau yang ni dia kita baca kat dia punya apa tu? Kotak dia. Kotak dia macam dia kata macam dia kalau kita dah buat bentuk nanti dia lembut balik. Macam kita main lama-lama dia takkan keras punya. Dia mesti lembut. Kita sambung buat ya. Kita sambung buat kita punya clay. Oh, tak lekat langsung pun. Tak keras. Lembut lagi. Oh, masuk ke clay ni. Clay ni memang dia tak keras. Tapi kalau Mada nak ganti duit mahal. Tapi kalau tak cukup tak apa. Iya, kakak sudah. Okay, jom. Kita nak tengok kucing saya kan macam mana. Kucing nak buat apa Sebab Itik kita dah buat. Mana Itik? Saya belum buat rama-rama. Itik dengan anjing je. Kucing saya dah buat, tapi belum siap lagi. Sebab nak buat comel-comel. Kucing tak siap lagi. Kita nak buat comel, kena buat lambat lah. Yang ni kita tak guna acuan, kita guna tangan je. Kita buat simple je. Senang. Okay. Oh, mulut dia. Kan mulut dia comel. Sangat-sangat comel dia. Ini I love. Boleh lah, tak tahu nak buat apa dah. Love warna biru. Wow, dia belum siap lagi. Love warna biru. Nanti kakak buat kan? Saya selalu buat seperti tu.
Okay. Kita tunggu acuan dia. Sebab acuan dia yang ni kita dah buat tadi. Itik kan? Itik ni anjing kita dah buat. Lepas tu rama-rama pun kita dah buat kan? Okay, kita tinggal kucing kita belum buat lagi. Saya lagi belum buat banyak-banyak. Nampak sangat. Mana orang apa? Wah! Sebenarnya. Kucing. Kita setengah bentuk clay ni. Sudah bentuk clay ni dulu. Okay dah, kucingnya dah siap. Sekejap. Sekejap ya, telinga dia. Sabar je pula. Ada lalat pula kat sini. Tengok kucing. Okay, ni kita punya kucing. Kucing dia. Nanti kita tambah mata sikit macam anjing tu. Okay, kita ambil roller dia. Roller dia dah warna hitam dah ni. Dah kena clay dah. Tak apa, kita roll Nak ikut telinga dia. Telinga dia macam mana? Sekejap. Ya. Dia ambil. Ya. Sekejap, last. Okay, kita kucing, kita tekan. Telinga kecil comel. Coba dia kan jadi kakak lawak sekali. Kan comel kan? Dia punya kucing tak jadi. Jom tengok. Dah berkecai dah sebab susah sangat Saya nak buat pandai kucing buat ni. kucing. Sebab saya sangat Jadi hidup dia nak kucing. buat lagi sekali dah. Saya letak dulu. Kita kena buat lagi sekali. Sekali lah sebab tercabut. Oh, susah sikit. Kucing sikit je susah dia. Jom kita buat. Kita tak berapa kurang ni. Tak pandai senang buat bentuk clay. Kita buat je guna acu dia kan. Tapi Manda pandai buat lah. Kita tengok Manda punya. Okay, ni kita punya sangat suka kucing. Okay, ni kita punya kucing. Ui, kakak ni cantiknya. Kucing. Kucing kakak. Lepas tu kita tambah warna hitam kat mata dia. Mata tu. Ada warna hitam. Tambah mata. Tambah isi sikit Sikit sangat je. Tambah isi sikit tu. Sabar. Anda boleh siap lagi nak buat kucing. Kucing comel. Kucing. Okay, yang ni clay kita tadi. Kucing kita dah siap. Tapi telinga dia panjang pula. Tak nampak. Ni clay kita. Okay, kita siap kita tak depan ni. Jangan kita siap. Sekejap ya. Clay kucing kita dah siap. Terus sekarang kita ada lebih warna biru. Kita tengah fikir nak buat apa ni pula. Buat biskut. Biskut susah. Ikan. Ikan. Ya, akhirnya siap juga tu. Okay. Akhirnya dia punya kucing dah siap. Okay. Tadi dah berkecai dia punya kucing sebab tercabut. Mana kucingnya? Sekejap ya. Letak. Dia putih letak je. Lap sikit meja dia melekat dia punya clay. Kita ada yang apa? Dia punya lapik tu. Kita paksa lap dulu. Kan? Tengok ni teriak.
Okey, dah siap kucingnya. Okey, itu kucingnya. Okey, ni kucing hitamnya. Okey. Sekarang kita buat apa lagi? Kita buat ikan pula. Ikan warna biru, hitam dan warna oranye. Kucing tak siap lagi. Lama sangat. Sebab susah sangat kot. Lamanya. Yang tu benda tu. Nampak? Dah siap. Pun dah siap. Nampak sangat. Okay, kucing ni baru dah siap dah. Tapi kucing ni warna orange, special sikit kucing dia. Ya. Sekarang kita buat ikan pula. Ikan. Ikan. Kita buat kucing. Okay, tu kucing dia. Comel. Okay, ni kucing dia warna orange macam harimau dah. Okay, kita letak ke depan ni dulu. Tapi comel lah. Yelah, comel lah. Kita kalau tak comel. Yelah. Okay, sekarang kita nak buat ikan pula. Ikan. Ikan. Ni nak buat itik. Dia tak siap lagi lah. Tadi kan dia tak buat. Okay, tak apa. Dia buat itik dan kita orang buat ikan. Okay, cepat. Okay. Kita kena belah. Ikan. Nampak ikan. Cuba buat dulu. Jangan kita buat lain. Ikan yang termasak tu. Tapi ni kita punya ikan belum siap lagi. Mata dia mana? Kejap lah. Mata dia belum lagi. Sekejap ya. Haus. Sekejap je nak minum air. Kalau tak cukup ada baju ni. Kalau tak cukup ambil ni. Ni dia. Okay, jom kita ambil sini. Ada kat tu. Kita punya ekor dah patah. Sial. Agak. Mana ikan ni? Tak nampak. Ni ikannya. Okey. Lauk ikannya dah siap. Apa tu? Ikan adik kaki. Okey, ikan kita dah siap. Kita letak ke depan ni. Kita letak dulu, nanti sekejap lagi baru kita show kat korang. Jom kita buat. Ni kita punya last kali ni hitam. Kakak, mana buli tu? Nak rolling, bukan guli. Mana nak rolling boleh? Sekejap ya. Lepas pula. Tolong kita picit dulu, main dulu. Sekejap ya. Kita guna clay ni sampai habis dulu. Baru kita end. Okay, nanti kalau kejap lagi sebelum end, kita nak tunjuk clay yang kita buat tadi. Ni yang mana apa ni? Jangan ambil lah. Warna biru. Amanda buat ikan kejap lagi boleh ke? Boleh pakai warna biru. Biru tu. Nanti habis. Himat lah jimat sikit. Himat. Okay. Ni. Boleh sampai habis tau. Okay ni. Kita buat macam bentuk bola je lah. Ni bola. Bola. Okay, kita letak depan. Ni lepas sementara kita lap dulu. Lepas sementara kita lap dulu. Ya, cukup sangat. Aduh. Kita lap dulu meja. Kalau nanti dekat korang. Oh ya ke? Dia dah panjang macam ni. Dia ulat gunggu dah. Ulat gunggu. Mana korang ni? Ni terjatuh. Okay, kita dah datang balik. Dah datang balik. Dah lah tu. Kotor biru.
Ni korang buat kuih kan? Korang pernah buat kuih pakai ini. Cepatlah. Buat apa ni? Okay, buat sementara kita susun dulu yang acuk-acuk dia ni. Buat tunggu dia. Buat ulat. Nak buat ulat. Nak buat ulat. Nanti dulu siap lagi. Ni ulat ni. Sekejap je. Okay, yang clay yang ni kita tunggu video seterusnya. Okay, jadi ulatnya. Okay, ni ulatnya. Ulat gonggok. Tak sukalah. Okay, kalau yang warna-warna ni korang jangan lupa tunggu next video. Ni kita next day kan? Ya. Ni tinggal ni je warna kita. Tinggal warna purple, biru, hijau cair, hijau pekat, kuning, merah, pink, pekat, pink cair dengan putih. Okay, buat sekarang kita guna sikit dulu. Kita guna 3 warna je. Kita guna warna hitam, biru dengan warna orange. Okay, tapi kita kongsi lah. Okay, cepatlah. Asyik tak muntah. Kalau muntah apa clean kotor. Okay, dalam meja. Ini kita last clay. Kita bahagikan 3 orang. Nah, 3. Okay, ni kita punya last clay. Warna orange. Korang buat je bentuk apa-apa pun. Ni sekarang ni yang kita buat tadi tu. Ini lembut lagi. Yang ipik tadi. Lembut lagi. Kucing saya pun sama. Tapi kita tunggu lama baru dia keras. Kita nak rolling dulu. Rolling dia pun dah campur-campur warna dah tu. Tapi macam muka dak lah yang kat depan tu. Ni. Muka dak. Okay. Kita buat bentuk dak. Ini warna dak, warna orange ya. Ya. Terbalik. Kita buat mulut moncong dia. Warna kuning. Sikit je. Oh ya. Tak boleh. Warna orange. Ni yang lebih lah. Ni macam mana ni? Buat bentuk apa-apa je yang korang nak. Bentuk I love, burung, apa-apalah. Kapal ke. Okay, ni tik kita. Selesai kita punya itik. Kita kat depan. Selesai juga. Sekarang ada lagi satu. Kita nak buat last je. Korang boleh tengok. Ya, korang boleh tengok. Clay dia jatuh pula. Tak apa. Biar je. Okay, lastly tau. Clay yang tinggal ni korang tunggu next day. Tahun depan lah. Macam tahun depan. Lusa kot. Kita buat lagi. Sana lah. Buatlah cacing ke apa ke. Gelilah. Betul suka buat cacing. Nak buat nak benda. Kuih. Okay, ni kuih. Kita punya kuih. Dia buat. Kuih apa tu? Kuih apa tu? Apa benda dah? Okay, tinggal last. Yang warna orange. Ni. Buat tajam dia kan? Alif ni. Buat tajam dia. Ni kita nak buat karipak. Dah lagi inti apa? Inti kari. Inti kari. Sekejap. Sudah terpotong. Okay. Ni kita punya karipak. Okay. Ni last love. Ni
Okay, korang tengoklah. Last love. Love biskut. Biskut love. Biskut love. Biskut love. Ni orang punya semua ni yang kucing-kucing yang comel tadi. Okay, kita nak susun kat sini. Kucing manda comel. Ni kucing tadi tu kita susun juga. Aduh. Okay, nanti ni kucing tu ikut tu. Kita punya I love. Aduh. Aduh. Okay. Bentuk dah. Janganlah kacau. Ini mana punya. Okay. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan komen.